Hai, Assalamualaikum Tuan CEO. Hai Puan HR Manager. Sihat Tuan, sihat Puan. Izinkan saya tanya satu soalan boleh? Jika kecemasan berlaku di pejabat, siapa yang tahu apa nak buat? Bukan siapa yang paling senior tau, tapi siapa yang paling bersedia. Dalam organisasi, kita ada banyak mission statement. Mission statement ini, itu, kita ada insurans, kita ada SOP, kita ada letak target dalam syarikat, kita letak goals. Oh ya, kita ada polisi, macam-macam polisi kita ada dalam syarikat. Tapi apabila seseorang rebah di depan mata anda, polisi tu tak boleh selamatkan nyawa. Dia tak boleh buat CPR. Orang yang terlatih sahaja yang mampu bertindak dan menyelamatkan. Khusus CPR ini bukan isu compliance, ia isu kepimpinan dan keprihatinan. Kerana pemimpin sebenar bukan dinilai ketika semuanya berjalan lancar. Dia tengah smooth bukan, tapi ketika detik paling kritikal berlaku. Akademi Dr. Aizul Amar, satu rumah, satu terlatih CPR.